regular. Semalam Perdana Menteri Najib datang ke Melaka, kawasan rasmi sehari. Maklumat yang saya terima, tempat yang dia lalui, ya, yang jalan mereka tagan, mereka telah belanja sebanyak 580,000 untuk tagan jalan. Dirikan kanopi, ya, telah membelanjakan sebanyak 156,000 dan buat banner, pasang banner telah belanja 249,000 dan mereka pasang bendera Barisan Nasional telah belanja 185,000. Angka-angka ini kalau kita campurkan sudah menjadi 1.17 juta. Ini belum termasuk belanja untuk sediakan jamuan teh, jamuan tengah hari, jamuan makan malam bersama dengan rakyat. Ini semua belum lagi termasuk, dan juga kos penerbangan dia datang ke Melaka ini. Semua ini belum termasuk lagi. So kita percaya kalau kita masukkan keseluruhan perbelanjaan dia, satu hari dia datang ke Melaka ini, kita percaya dia akan melebihi lebih daripada 2 juta. Ya. Belanja 2 juta datang ke Melaka semalam, kita dapat lihat dia cuma pergi tempat-tempat yang bukannya, yang sebenarnya, yang tidak pergi melihat masalah yang dihadapi oleh rakyat Melaka. Ya. Masalah negeri Melaka, rakyat negeri Melaka, contohnya, 2 contoh saya bagi. Yang pertama ialah hospital ataupun klinik kerajaan menghadapi kekurangan bekalan ubat. Yang kedua, perkhidmatan bas berhenti-henti, ya, di Central Bus Stand menghadapi masalah kekurangan bas, dan juga pemandu bas hanya dibayar RM510 sebagai gaji pokok oleh anak syarikat kerajaan negeri. Ya, ini masalah-masalah yang sepatutnya dilawat oleh Perdana Menteri untuk lihat keadaan sebenar dan selesaikan masalah, bukannya datang sini makan minum lepas tu balik. Masalah Melaka tak diselesaikan. Ya? Dan kita kecewa dengan Perdana Menteri tak menimbang, ya, surat yang saya bagi kepada dia sehari sebelum dia datang ke Melaka. Saya ada cadangkan supaya dia pergi melawat beberapa tempat yang telah menjadi gajah putih. Contohnya lapangan terbang antarabangsa Melaka telah berbelanja 240 juta untuk panjangkan landasan tersebut, tetapi selepas itu tak ada dapat sambutan, sehingga Perdana Menteri sendiri semalam datang pun tidak mendarat di lapangan terbang tersebut. Ya, ini tempat-tempat yang sepatutnya dilawat oleh Perdana Menteri dan selesaikan masalah. Tetapi kita lihat hari ini, semalam dia datang sini, cuma kita rasakan dia datang untuk buat kempen untuk Barisan Nasional, untuk pilihan raya akan datang saja, dan bukannya satu lawatan rasmi. Ya, dia pergi jemput orang-orang kampung datang. Ya, mungkin kerana tak ada dapat sambutan, mereka minta pelajar dan murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah berdiri di tepi jalan di mana kenderaan rasmi Perdana Menteri akan melalui. Minta pelajar semua berdiri tepi, tunggu lebih daripada 1 jam, jemu di bawah matahari. Ya, matahari yang panas, mereka cuaca yang panas, mereka tunggu di tepi jalan. Bahaya, tepi jalan bahaya. Kedua, terlalu panas. Ketiga, apa kena mengena antara lawatan Perdana Menteri dengan sekolah? Tak ada kena mengena. Ya, suruh mereka tunggu 1 jam. Ini menunjukkan
Ini menunjukkan hari ini rakyat Melaka pun tak nak sambut Perdana Menteri, sehingga kan mereka terpaksa panggil pelajar tunggu di tepi jalan. Kenderaan lalu 2-3 saat saja di depan pelajar. Dan apabila saya bangkitkan isu ini, Esko Pendidikan Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Gan Tien Loong, dia kata nak minta pelajar berdiri di tepi jalan ini adalah supaya memberi peluang kepada pelajar lebih mengetahui pemimpin negara. Ini dia punya jawapan. Ini satu jawapan yang begitu tidak ada standard langsung. Adakah dengan berdiri di tepi jalan, cuma lihat kenderaan rasmi Perdana Menteri lalu, maka pelajar akan lebih mengetahui, lebih kenal pemimpin negara? Sungguh kelakar dia punya jawapan ni. Ya. Sebab itu kita lihat hari ini, semalam apabila Perdana Menteri datang lawat satu hari, yang kita lihat rakyat jelata tidak dapat apa manfaat. Ya, yang dapat ialah kroni-kroni Barisan Nasional yang dapat projek tu. Mereka yang dapat manfaat. Jadi kita rasa kesal. Ya. Perdana Menteri tak lawat tempat yang sepatutnya dia pergi lawat untuk lihat masalah negeri Melaka. Dan kedua, dia tidak memberi apa-apa manfaat kepada negeri Melaka dengan lawatan dia. Dan kita rasakan ini cuma satu kempen untuk Barisan Nasional saja, tetapi memelanjakan wang rakyat negeri Melaka.